Hai, Assalamualaikum semua. Vlog kali ini aku nak share tentang event Cameron Night Run 2026. Kalau korang nak tahu, ini first time aku join event ni. Hari ni kita belajar lari pakai lampu headlamp. Biasa tak pandai. Headlamp dengan blinker ialah mandatory item untuk event ni. Kalau kau tak ada, actually kau macam disqualified lah. Lepas ni lari, kita lalu balik jalan ni. Ini footage aku daripada homestay aku dekat perumahan Makmur. Euro meet in Malaysia being great together. Ini footage pelepasan yang kategori 5 km. Diorang jalan dulu. Malaysia, Majlis Daerah Cameron Highlands, SWCO Malaysia, Pengurusan Air Pahang Berhad, Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands. Ini kawan-kawan dari grup geng bus stop GBS. Ramai juga masa tu. Penuh ramai orang. Ada kamera? Right, you guys can wave tangkal-tangkal lepas ni. Rata-rata kita orang semua first time join event ni. Kalau harap semua okey lah. Geng-geng GBS. Good luck, good luck. Okay. Aku tengah bagi support kat aku. Dia masuk kategori 10k je. Tu start lambat sikit. Lampu blinker berkelip-kelip macam lampu raya. Pemandangan yang sangat indah guys. Hari ni kita follow geng bus stop. Try. Awal ada kameraman. Có gì quá chơi chứ mà không cứu em. Chạy cho em rồi. Đây tháo xin. Yang aku cakap tadi tu, lalu balik depan area homestay rumah aku. Kalau finishing line kat sini kan bagus. Terus balik homestay.
Abaikan nafas kuda yang korang dengar tu. Inilah akibat tak training. Nak halang bukit M3. Ni water station yang pertama. 3 km, rasa macam dah 5 km aku lari baru nak jumpa. Mana ada jauh, 17 km je lagi. Senafas je sampai lah tu. Jumpa. Kenapa abang tak cakap kat track? Susah punya lari sejuk Tapi okey kalau kat KL lari jadi masalah. Yelah. Ya, dia okey ni. Okey. Ada 5 bukit. Lihat lu. Dibut-dibut. Tapi best okey dia. Hari ni tak hujan pula. Hilang asal. Alhamdulillah. Lepas memang tu. Kita fly off sampai habis cepat. Yang ni dah sampai Sungai Ruel Golden Hills. Ada plus. Mineral sini ada fly lepas. Ni 100 plus. Ni 100 plus. Terima kasih. Apa ni? Bau KM4 lah. Bukit lagi. Hadap ya. Habis fracture. Jadi bang. Sama-sama. Parah ni. First time Ha? First time ni. Tak apa lah. Susah punya lagi sejuk. Ini rupanya. Okey, suhu sekarang kat tanggal rata 18. Target apa? Tak ada target. Tak boleh target first time ni. Tak tahu jalan macam mana. Sebab puasa dengan raya tak training. Tahu bulan dah bang. Tu. Kita Nak dalam start casing je lah. Nak start lari balik dah. Masuk tu satu. Tu lah pasal. Dia sangat ni. Janji bercuti tempat sejuk. Ini dah lagi. Ha? Ini dah. Stesen berikutnya Berincang. Ini dah habis dah mana-mana. Oh, jauh lagi. Oh, depan. Jauh lagi depan ni. Nah. Ada ramai orang tengok kami lagi. Kalau aku bila non-runner tengok kita runner berjalan dalam event,
Aku tak boleh lah. Mesti nak kena lari. Walaupun penat pun kena tunjuk yang kita berlari. Sejuk. Cuaca sejuk. Suhu 20 darjah Celsius. Mana nak dapat tempat lain. Kecil dia. Aku nak. Orang top 10 lah, top 10. Sempat kau beli aiskrim. Tak ada orang lari. Sejuk. Kan? Tak ada lampu. Aduh. Lagi sikit je lah. Tengok. Wih. saya。我昨天还是我跟他讲过了。快到，快到。 Sampai weh U-turn. Mana ada ni kat sini. Ada tetap pun. Air sana. Depan. Mana ada tap sini aku putih depan tu. Hajat belas. Terima kasih. Terima kasih. Ada. Cari kan ada. Tibon. Tibon power kan. Ya. Lari. Dia ada kat tengah berjalan. Time ni je boleh potong. Nanti kau potong balik. M12 sikit lagi masih. Okay, geng. Jadi ni first time aku lari sejuk macam ni. So awal-awal tu memang struggle gila nak lari. Ni baru dah dapat tune sikit. Cara pernafasan tu. Okay lah. Oh, dapat tune. Ada kereta. Kau tengok budak-budak ni potong balik aku. Memang tak boleh kejar weh. Ada orang pancing ni tadi jalan-jalan. Tak tahu jalan tu. Susah juga sebenarnya dari sejuk-sejuk ni. Awal-awal tu aku macam tak tahu macam mana aku nak bernafas. Nak dapat tune. Dia tanya pula lepas. Satu juga.
5 kilometer pertama tu aku macam tak ada lagi. Ha. Tadi ada tu bagi tu floor. Oh. Itulah. Dia banyak tak suka banyak je semua. Lama ikhlas juga. Kan. Alhamdulillah. Tak alas. Boleh lagi. Ini baru Cameron, belum masuk Ultra lagi kan. Masuk hutan tak mampus. Kenapa yang masuk Ultra lagi ah? Kan? Ini pun dah siapa ni? Betul. Stesen berikutnya Berincang. Ayo mineral. Ayo mineral. Ayak. Balik kat situ tu. Itu apa slipper ke apa? Dia tak ada pesa kan? Dia tak beras sikit lah. Tapi yang pegang bendera tu. Tak tahu. Magic. Macam slipper. Terima kasih menonton. Terima kasih. Ramai gini ah. Tu Istana Sri Angkasa. Tak pasti lah ni Istana Sultan ke Istana Rumah Kediaman Kerajaan. Sikit lagi. Okey, bukit ni ialah tempat U-turn untuk orang-orang yang masuk 10 km. Kat sini je dah ramai lah runner-runner. Kita pergi kat 100 Plus. Terima kasih. Hai Taju, hai biasa. Okey, ni footage aku dah sampai kat kampung Taman Sedia. Kalau kau nak tahu kat sini aku dah start banyak kali cramp dah. Terus aku kalau kena cramp ni aku terus stop. Aku berhenti kejap, aku picit-picit kaki tu, lepas tu aku terus lari balik. Time ni aku ada jumpa medik, aku terus minta spray. Tapi masa tu spray dah habis. So aku dapat krim panas je. Pun boleh lah guna. Kita nak jumpa KM20 Bukit. Tengok dia. Ni Bukit Tonggek versi Cameron kot.
Boleh lah. Mampus. Masya Allah. Masa ni nak menyesal pun dah tak berguna dah. Kau hadap aje lah. Waktu ni kat tepi tu ada seorang akak tu dia kena kram yang sangat teruk. Sampai agak mengerang kesakitan jugalah. Tapi aku tak dapat nak tolong sebab dah ramai sangat yang tolong. So masa tu diorang just tunggu medik je datang. Sebab masing-masing tak ada spray. Kontak medik. Injek tu. Alhamdulillah. Wah. Wah. Tengok aku. Lepas je Bukit Tonggek ni, Alhamdulillah, lega je. Dah tinggal turun bukit, dia terus sampai ke finishing line. Masa ni dia punya seronok je. Bila nampaknya padang awam ni, tak ada apa yang dapat disangkalkan. Kau adalah finisher untuk Cameron Night Run 2026. Tahniah Habib. Dikala orang lain tengah sedap-sedap tidur kat rumah, kau dengan kerja gila kau, tengah sejuk-sejuk ni kau berlari masuk event Cameron. Tanya, sekali lagi kita memanggil kepunyaan IC ni. Nama dia Nur Nikman Rahimi Nur Nikman bin Rahimi. dari Kelang. Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Ha. Putri. Alhamdulillah, aku berjaya menghabiskan larian dengan catatan masa 2 jam 40 minit mengikut waktu Strava. Sikit lagi kak, sikit lagi kak. Ini pula adalah footage last runner kategori 21 km. Kelihatan sweeper bermotosikal beramai-ramai mengikut abang ni. Okeylah, jumpa lagi dalam event yang akan datang. Bye bye. See you next guys.